Macam mana? Hari ni macam mana? Tapi mahkamah menyatakan belum. Walaupun Section 245, 425 tu untuk supporters. Saya komen yang tu. Okey. Saya komen yang tu. Saya faham kawasan tu, saya komen yang tu. So sekarang kita buat pelaksanaan dulu. Tapi apa you akan buat hari ni? You akan lock ke? Ini atas ke? Jadi kita akan lock lah. You akan lock kat depan lah? Lock depan. Jika nak ambil barang ke semua tak boleh, kita biar je lah. Kemudian kita buat secara. So walaupun ada perintah mahkamah pun you akan teruskan juga. Hari tu tulis 7 hari daripada hari Khamis tu. Kalau dia dah habis dah habis lah. Apa dia? 7 April dah habis. 7 hari dah. Oh, dia 7 hari tu Sabtu Ahad pun kira sekali lah. Lepas tu kena tunggu sampai apa-apa perintah. Rumah ni suara ni lock je lah. Okey lah, saya monitor lah. Dia akan lock kat depan ni kan? Tu. Kan, ambil ya, record semua. Ya. Tapi yang dekat lagi tak masuk. Desi dulu. Apa-apa yang kenderaan Datuk pulangkan dulu. Atau saya nak tanya, sekarang ni you buka, yang so-called syarikat lain ke takkan masuk lah? Mesti tak masuk. Memang tak, bukannya you buka, ada diorang akan masuk ke apa? Kita Okey, dah kita over dulu. Okay,